Assalamualaikum semua. Hari ni hari Selasa 15 April. Aku sekarang berada kat Lumut. Okey, kebetulan minggu ni aku ada job kat Manjung. Aku outstation, jadi petang-petang aku akan mancing lah. Kau kan petang susah kan nak mancing sebab sekarang ni setiap petang mesti hujan. Tapi kebetulan cuaca hari ni cantik. Aku pun turun sekejap kat Lumut kan. Sekarang ni air pasang besar. Pasang habis ni petang. Tak apa, aku tengok dulu. Aku pun dah lama tak mancing kat Lumut ni. Dah bertahun-tahun lah. Sebab aku asyik naik boat je. Tak apalah, aku try lembeh dulu. Okay, kalau ada rezeki nanti aku update. Alright. Okay, umpan ni aku guna udang kopek je. Lagipun ikan sini pun bukanlah besar-besar sangat lah. Gegrut, gelama tertanda tu adalah. Okay, alright. Tempat aku mancing ni sebelah JT. Kat sini biasa kalau ada ikan-ikan segar ke akan turun kat sini lah. No. Tempat pun redup, tengok kan, cantik kan. Sini pun nampak ada bekas unggun api. Orang mancing malam-malam kan. So aku pilih tempat ni lah. Ucip pula. Habis. Oh, kenapa ni? Strike. Oh, gerut-gerut. Yes, alhamdulillah. Itulah habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Macam nak makan je. Rasa macam kena. Rasa berat-berat juga lah. Oh, ada. Oh, gegrut. Okey, gegrut yang kedua. Oh. Ada lagi umpan.
Oh, strike. Oh, ikan apa ni? Dah lama. Telan kot dia, telan. Dalam kot dia telan. Okay. Ikan yang ketiga. Tak ada. Tak lekat pula. Umpan lagi. Okey lah, setakat tu je isyarat ikan aku dapat. Okey, ini dia hasil aku mancing tan ni. 3 ekor ikan, 1 gelama, 2 gergeluk. Okey, lagi pun tadi banyak kali sebenarnya aku ikan tarik, tapi aku karau kosong. Banyak kali juga lucu. Lagi pun aku pun bawa 2 ekor udang je, kena jimat-jimat, pakai sikit-sikit kan. Okey, tu je lah setakat ni. Nanti 20 bulan aku ada trip mancing naik bot. Okey, apa-apa yang tengok channel aku jangan lupa 20 bulan 4 ni, hari Ahad ni aku ada trip. Alright.